tu kembali? Yes, saya dah tengok balik. Makin ramai jadi mangsa scammer. Aku rasa kita patut guna kristal je lah. Tak. Yes, boleh juga guna kristal. Kita boleh dapat kekuatan lebih. Dan Dah lupa ke apa yang jadi kat Zakaria? Kristal tu menyeduk diri dia. Kau nak benda tu berlaku balik ke? Cukup seorang jadi mangsa. Tak, aku rasa pelik. Kenapa korang nak bully budak lembut tu? Dia tak kacau hidup korang pun. Kau kenapa tiba-tiba nak make up orang? Kau dengar sini. Kau tu lelaki. Kalau kau ikut langkah diorang, kau pun akan jadi mangsa yang sama macam diorang. Tak, aku akan tolong diorang. Hai. Oh, Mak Siti Adijah. Kau ke yang nak berkawan dengan aku? Ya. Aku nak berkawan dengan kau. Boleh ke? Excuse me. Mestilah boleh. By the way, aku Ryan. Aduh, yang macam ni ke diorang? Kita orang memang tak sama macam korang, tapi kita orang still manusia. Tahulah. Kamu semua kena faham sifat budak-budak lembut ni. Diorang ni tak sama, tapi mereka ni lebih baik. Ya, kau amat Jen. Kang tak selesa kau lari masuk rumah tak? Hoi, ini bro team lah. Semua benda boleh hadapi. Yang aku rasa kan, kau lain tau. Sebab aku selalu tengok orang yang kasar takkan pernah layan yang lembut. Skema-skema tu makin menyusahkan. Bukan apa. Diorang sekarang dah pandai curi jiwa orang. Mak ayah aku, keluarga aku, semuanya dipaksa tarik jiwa. Kau tak rasa diorang kejam sangat ke curi jiwa kita? Shadow tu tarik jiwa kita dengan cara paksa. Kau tahu lah apa rasa dia. Dia terus bertukar jadi shadow. Yang kita terus cari orang lain untuk curi jiwa dia. Dan berlaku benda sama. Kristal ini adalah kristal persahabatan. Akan keluar kekuatan dalam dirinya kalau korang bersatu. Skema makin menjadi sejak dunia semakin maju. Jika anda terdapat bintang palsu, jangan buka jika tidak pasti. Aku rasa cara tu tak sesuai lah. Kau nak kata apa itu kematian? Kau siapa? Aku dapat dengan cara lain, tapi kau sia-siakan. Aku akan ambil jiwa kau. Tak. Kau ambil kristal aku. Minta maaf. Wih. Kau memang terlalu bersabar kan? Kau nak sangat kan?